الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب العلم وزينا بالأخلاق الحسن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ketiga, wa ba'du. Wa ba'du makna dia kemudian dan kemudian. Kalau ada pun tu amma ba'du. Amma ba'du, adapun kemudian daripada itu. Jadi pandai-pandai mahazah amma ba'du wa ba'du. Maknanya masih ada. Adapun kemudian daripada itu, maka menutupi akan daku. Menutupi akan daku oleh setengah-setengah ataupun sesetengah. Baca boleh baca. Setengah-setengah daripada kawan-kawanku. Bahawa aku tulis baginya. Nutuk minta kawan-kawanku bahawa aku tulis baginya, bagi kawan tu satu risalah. Risalah bahasa Melayu. Kalau bahasa Arab tu lah tu. Risalah tu lakas tu. Tu marbutah. Nak buat titik pun boleh. Tapi tak boleh baca risalat. Baca risalah. Bawakah Beritik Bingat atau tu marbutah. Kalau kha tu risalahu. Risalah. Satu risalah pada menyatakan agama. Risalah ni makna surat. Surat ataupun surat kirim tu. Surat kirim dia istilah kepada kitab kecil-kecil panggil risalah. Kalau dalam istilah, kalau lugah tu surat kirim. Kalau kita mengaji agama ni panggil risalah ni makna kitab kecil. Pada menyatakan agama, nak menyatakan royak dalam kitab tu akan agama. Royak agama, hak agama, dan memperkenal akan dia. Kemudian menyata dan memperkenalkan akan dia akan agama. Nak menyatakan agama dan memperkenalkan dia akan agama. Kemudian suruh menyata pula akan segala rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Rukun bahasa Melayu ni, kalau bahasa Arab tak ada waw. Rukun Islam, arkanul Islam. Tapi ia berwaw kerana melayukan. Rukun-rukun Islam dan rukun-rukun iman. Ada sign dia minta suruh tulis. Wah, rukun Islam, rukun iman, hak agama ke mana. Dan ihsan. Islam, iman, ihsan. 3 perkara tu. Kita ngaji dalam hadis Jibril. Ingatlah kau gila kan hadis Jibril? Lepas dah. Dalam soalan tu ada ngaji budak ingat lagi hadis Jibril. Kat mana? Ingat maksud ya tak apa dah. Cuba ayat hadis Jibril sikit. Hadis Jibril duk sahabat duk ramai-ramai tu dengan Nabi. Ada ke mari
Berhubung sikit Ada orang mari kata ayat senayu tak apa dah. Umar bayar ke Umar? Tak tahu. Orang tu bakna mari. Tahu ngapa haja putiyong. Asal bayar sang. Ngaji mula. Kosang-kosang belaka dekat tu. Banyak kosang dah di Jibril. Mari orang atas, rambut hitam, jubah putih licin menyok baru sepul lepas mandi. Tak ada kesem-kesem sapi, tapi orang tak kenal. Supaya ngamuh duduk tepi ngamuh Nabi. Sudahnya sudah mandi, pakai angguk siap tu baik. Mari jumpa dengan sahabat, jumpa dengan Nabi. Masuk dekat dengan Nabi, pelaga lutut. Tak tangi tangan Nabi, tapak. Dekat sungguh lah maknanya. Pelaga lutut. Lepas tu tak tangi tangan Nabi, tanya. Ya Muhammad, kecil dekat. Dekat lah, kecil dekat. Tu. Okey, tak ada dia kena. Lek orang ni. Oi mana? Nak tahu ke jauh mari tak ada bekas sapi, kabut-kabut tak ada. Rambut menyok hitam. Lepas tu tanya Nabi, ya Muhammad. Oyaklah kuku. Iman, Islam, ihsan, 3 perkara lah. Lepas tu tak kena. Tu. So akhir panggil lagi hadis tu lah. Lepas tu pergi. Bayar gitu. Nabi tanya sahabat, "Am kenal tak siapa tu?" Sahabat tu ada dia kenal seorang Nabi lah, Rasulullah yang lebih kenal. Maka siapa tu itulah Jibril. Rupa manusia yang tu rupa pelang itu Jibril, rupa manusia. Sepa orang amat. Mari nak ajar agama. Agama tu 3 lah. Jadi agama tu 3, Islam, iman, ihsan. Itulah dah. Ihsan tu tasawuf. Islam tu iman tu iman akidah tu. Usuluddin, ilmu usuluddin. Islam tu ilmu fiqh dan ihsan tu ilmu tasawuf. 3 ni lah. Kemudian menyuruh akan daku. Kawan-kawan dia menyuruh akan daku pula menghuraikan. Macam mana menghurai? Yalah. Hurai tu bahasa Arab, ra tah ra. Ra tah ra tak apa senayu. Kita pakai hura. Menghurai. Hura pakai hurai, hura. Hurai wi pakai. Tu hurai. Menghuraikan segala hukum syarak. Hukum syarak. So heboh dalam ni juga dalam kitab ni hukum syarak. Hukum syarak dah apa? 5. Nah, hukum tu kelima hukum tu wa tak ada tu. Sungguhnya bahasa Arab wa tak ada. Dia tulis wa tu jadi Melayu. Nampak Melayu kan kita panggil hukum. Jangan tukar dengan rukun. Rukun tu nun. Tu di atas tu rukun. Tulis lagu tu. Hukum suku, rukun suku. Duk tulis dah. Buat ngajar duk tulis. Adik-adik dah. Rukun nu mati. Rukun nu mati. Elok ni. Ni. Rukun nu mati bukan rukun hukum. Menghuraikan segala hukum syarak. Suruh hurai hukum syarak. Ada apa hukum syarak? Ya, ada apa ya? Ya awak buatmu. Arifin hukum syarak ada apa? Rana punya nalin-nalin. Arifin lah, Arifain ni 2. 2 orang Arifin. Arifain ni. Hukum syarak ada apa? Gapo tak? Boyak gapo tak? Hukum syarak ada apa? Dah 5 umat. Gapo tak umat? Dah gapo tak? 1. Siap pitching tahu duk mana ngaji. Tak sahaja baru lihat dulu tu. Tak biar kosong kutip babi. Lihat dulu. So tambah baru. Tak tanda dia akan gapo ngajar dah, gapo tak ngajar lagi. Tanda dia pakai. Lakai se. Dulu tanda. Hak ni tak tanda. Kalau ngajar banyak ni. Ambil dulu ni. Menghurai tu. Dia minta suruh menghuraikan hukum syarak. Segala hukum syarak. Hukum syarak dah 5. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Aduh, gapo reti tu. Kena reti tu. Tak reti tu ya panggil kurang ilmu agama reti hukum 5 tu. Dia kena reti juga ni ialah dah. Islam, iman, ihsan, hukum syarak reti. Dan hukum adat. Hukum adat ada wajib, mustahil, harus.
Dan hukum akal serupa, wajib mustahil harus, tapi dia tak serupa dari segi makna dia. Wajib pada syarak, wajib pada adat, wajib pada akal, tak serupa lakon. Pening pula buat ni. Tu. Hukum akal tu pening lagi. Hukum syarak tu tukar hukum akal. Apa ngaji tu lah tak apa. Ngaji tu lah. Besak-besak mana kosong banyak lekat tu. Boleh habis. Boleh habis. Tak pasang ngaji banyak. Ngaji ayah mak ngajar banyak ngajar. Orang ngaji tak kerti kau habuk, tak ingat kau habuk. Ngaji banyak, tak tahu kau habuk. Jadi ni lah ni. Kalau ngajar lah ni, orang ngajar sebab-sebab. Di kambang. Ingat. Ingat dah, tolong ajar, tak ingat lagi. Apa buat kambang. Jadi kosang-kosang tu boleh. Boleh pecah ikaitat. Hukum akal, hukum syarak, hukum adat. Dan lagi ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin iaitu hak kita duk bila sifat 20 tu. Ilmu usuluddin bab iman, Islam, bab iman, rukun iman belaka. Mengikut apa? Ilmu usuluddin ya khasnya. Khasnya. Anu ayat umum di atas tu. Hak ni khasnya. Wari umum dulu, lepas tu wari khas. Ilmu usuluddin mengikut aturan ahli sunnah. Mengikut aturan ahli sunnah. Ya semua aturan hak lain pun ada ilmu usuluddin laka. Tapi ya masing-masing. Khawarij lagu mana, Qadariyah lagu mana, Wahabiyah lagu mana, ahli sunnah lagu mana, Mu'tazilah lagu mana. Mengikut aturan ahli sunnah. Tapi semua dia mengaku ahli sunnah belaka. Kita ngaji belaka, we semua kita banding. Tapi dia nak tulis ni mengikut aturan ahli sunnah. Dengan huraian yang terang. Terang ni maknanya nyata. Yang sangat mudah. Huraian hak sangat mudah memahami akan dia. Akan huraian. Suruh tulis, suruh hurai, hak pasal mudah fahami akan huraian tu. Lagi mudah baca nya. Mudah baca tak payah. Minta orang minta dengan dia, sang dia minta. Lebih mudah baca dan sederhana ibaratnya. Ibarat cakapan dia tu. Ibarat tu makna cakapan dalam kitab tu. Ibarat sederhana ke apa sederhana? Pertengahan. Tulis. Makna sederhana ni pangkelang, pertengahan. Makna tak panjang ibarat dia. Tak pandak doa ibarat dia. Pandak doa payah faham. Panjang doa nak belik. Jadi panjang kau kitab pula dah. Jadi sederhana pertengahan ibaratnya. Dan cakapannya tengahnya juga. Itulah lah ibarat dengan cakapan tu. Lebih kurang makna itulah. Ibarat ni kecepen melalui kitab. Cakapan lebih kurang makna dua tu. Cakapan kitab tu, risalah tu. Mudah pertengahan. Serta mendatangkan pula dalil-dalil nakli. Serta wakri dalil pula, dalil hak bahasa nakli. Gapo dalil nakli ni? Dalil daripada hadis dan Quran. Tulis dalil nakli ni. Tulis tak. Mana gapo dalil nakli? Tulis luar pak luar ada putih luar tu. Kita erat irat dah apa tambah. Ataupun tulis nombor tak apa. Tulis A nakli, kita A lik luar. Ataupun tulis 1, tulis 2, tulis akar kita luar. Dalil nakli ialah dalil daripada ayat Quran dan daripada hadis. Tu dalil nakli. Dalil tu makna tanda-tanda tanda daripada Quran, tanda daripada hadis. Tu orang panggil dalil nakli. Dan akli. Dalil akli ni dalil daripada fikiran akal kita. Tu dalil akli. Dua dalil. Ahli sunnah yang pakai dua dalil. Dua ni. Tak boleh lawan dah. Tapi dalil nombor 1 nakli lah. Nakli. Lepas tu akli ni sebagai tamaheh. Untuk menguatkan lagi. Akli saja tak boleh jadi falsafah Yunan. Nakli saja jadi zahiriyah. Zahir. Ya ada nakli ni sebab ya ada dua nakli. Kita ngaji dah. Ayat mutasyabihah pun ada. Ayat muhkamah pun ada. Hadis mutasyabihah pun ada. Hadis muhkamah. Hadis muhkamah hunna umul kitab. Ayat muhkamah hunna umul kitab.
wa ukharu mutasyabihat, dan hak lain tu mutasyabihat. Mutasyabihat ni makna hadis Quran hak tak cerak, royak biasanya tak jelas, tak cerak, mutasyabihat, banding tasbih. Tu ayat Quran royak lagu tu. Dia ada dua bahasa. Kita ngaji dalam ilmu-ilmu Quran Maka dengan tuntutan mita tu, maka dengan tuntutan itu aku pun fikir dan renung. Renung ni supaya kita bagi nengung buat apa tu? Duk mikir. Renung, mikir halusi. Makna lebih kurang dua tu lah. Mikir dengan renung tu supaya mikir dan renung. Ya, ada satu kelimah lagi, renung isim makna ni. Renung sini makna mikir. Renung lagi isim. Renung tu apa? Renung pitu. Tak pe gelengge pitu, tak pe pitu masuk tu panggil renung pitu. Kalau umur orang tak hidup tu, tak pe renung pitu. Tak baik. Apa? Orang nak lalu masuk tu payah, sepak. Tak pe renung pitu. Tu isim. Ni renung ni makna kita fikir apa buat dia. Aku pun memikir dan merenung serta dengan tidur nyera. Tidur juga biar ni. Suara yang mak siang tong. Bunyi pak siang tong mak nyera lah sedap. Siang sawan dah. Yang suara yang mak alik. Dan genung berbulan-bulan. Fikir lama siapa berbulan-bulan fikir je. Genung berbulan-bulan masanya. Lama, bulan-bulan dia fikir, orang duk royak dia lah. Dia fikir bulan, aku pandai ke tak, dia fikir lah. Dia royak tu, dia royak. Fikir berbulan-bulan lamanya. Tiba-tiba diilham. Baca diilham. Di tu bahasa Melayu. Ilham tu bahasa Arab. Gapo ilham? Ilham ni dibuka hati, masuk dalam hati. Faham ilham tu capok ilham. Capok faham masuk dalam hati. Tu ilham. Dia adik sikit pada wahyu. Ya, wahyu ni ayat mari apa malaikat mari. Ilham ni makna adik, bukan wahyu, ilham sebagai faham. Dengan taufik dan hidayah, sebab kita duk mikir pun Tuhan tunjuk jalan. Ilham, hidayah, lebih kurang. Tiba-tiba diilham akan daku oleh Allah Ta'ala. Oleh Allah Ta'ala. Ilham oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bahwasanya tuntutan kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Tuntut minta daripada kawan-kawanku itu adalah suatu perkara yang baik. Ya minta lah. Demoning apa kawan-kawan saya mung tu mung pandai mengaji pondok minta ilmu tulis sikit benda-benda wiku baca ni ilmu gapo, ilmu sududing hak agama mu tulis ke aku nak baca, aku nak belajar baca soalnya gitu. Renung apa tutup teh kawan-kawan itu adalah suatu yang perkara yang baik, yang tak patut ke apa? Tak patut bagiku menolak akan dia. Aku nak tak boleh weh kalau situ tulis tak patut bagiku menolak akan tuntutan itu. Tak patut dia nak tolak. Kerana mereka itu sangka baik. Mereka itu sangka baik dengan aku. Dia suka baik dengan aku. Dia kata aku pandai lah. Boleh tulis lah. Suka baik dengan aku. Maka aku pun terimalah. Tuntutan itu. Aku terima, tak apa. Dia nak buat fikir lama dah sebulan-bulan. Walaupun aku ni bukan daripada ahlinya. Aku bukan ahli bagi nulis. Aku bukan orang pandai. Ahli ni orang pandai. Ahlinya ahli ilmu tu. Ahli nulis tu. Aku bukan ahli. Ahli di sini maknanya orang hak mahir. Aku pun bukan ahli hak mahir, hak pandai. Bukan ahli keluarga tak. Ahlinya ahli daripada ia tutup tu. Tutup apa? Tutup suruh tulis. Aku bukan ahli, maknanya aku bukan orang pandai tak. Kemudian berlakulah kolamku. Berlakulah kalam nulis ni. Berlakulah kolam aku dengan taufik Allah. Taufik mana?
Tunjuk jalan daripada Allah lah. Taufik mana muwafaqat Allah. Wabillahi taufik tu. Muwafaqat Allah. Dengan taufik Allah, taufik Allah Ta'ala pada mengisikan tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Tuhan menggerakkan tanganku dan kaliku mengisikan. Mana mengisi, bubuh isi lah. Masukkan isi. Mengisi makna masukkan isi. Memasukkan isi tuntutan itu di atas beberapa keping kertas. Kertas tu asal daripada bahasa Arab, huruf qaf, ra, ta, qirtas. Tapi di Melayu kan di kertas. Kertas lah. Tulis atas kertas. Daripada apa? Daripada ingatanku. Aku ngaji aku ingat dulu. Aku ngaji aku ingat dulu. Tubik aku tulis tubik atas kertas. Yang aku ambil, ingatan aku yang aku ambil daripada guru-guru mursyid. Aku ngaji daripada guru mursyid. Aku ngapa aku ingat. Duduk dalam ingatan aku. Boleh mau tutup suruh aku tulis, maka aku tu buat tubik ikut kalam aku tulis. Serta aku tatapkan dia daripada kitab-kitab. Aku tatap ni maknanya aku tengok. Aku tengok, aku baca. Aku tengoklah tatap ni. Serta aku tatapkan dia daripada kitab-kitab yang muktabar, yang kitab yang boleh dikira. Yang boleh dikira. Maka jadilah ia, tulis aku tu. Maka jadilah ia tutup teh tu. Tutup teh yang minta tu. Sebuah kitab, sebuah risalah. Sebuah surat, sepucuk surat risalah yang berguna, yang ada faedah, boleh guna, boleh pakai. Risalah yang berguna, yang aku nama akan dia. Yang aku nama, yakni yang aku menama akan dia, akan risalah tu dengan Al-Misbahul Munir fi Ma'rifatillahil Qadir. Misbahul Munir makna pelita yang bersinar, fi Ma'rifatillahil Qadir, pada mengenalkan Allah yang Maha Kuasa. Itu makna dia. Artinya ada arti. Lampu. Lampu ni bahasa putih. Lampu tu dicerah sinar. Tu lampu tu. Bahasa putih lampu ni. Tapi orang Malaysia yang kenal bahasa Melayu, kita tak kenal lampu. Oh, lampu. Apa lampu? Pelita tu lampu. Kita kenal pelita lah. Orang Malaysia dengar lampu. Lampu ni bahasa putih. Lampu yang menerang. Itulah kita boleh pelita, boleh lampu, boleh lamp, bahasa putih. Lampu ni mana pelita. Pelita yang menerang. Pelita yang bersinar, yang menerang pada mengenal Allah Al-Qadir yang Maha Kuasa. Mengenal Allah yang Qadir. Kemudian aku memohon. Mohon ni makna minta. Minta doa, mohon minta kepada orang tinggi, orang besar, dia panggil mohon. Minta sama-sama kita, dia panggil minta. Minta kepada budak-budak, dia panggil suruh. Suruh wirukku, mari wirukku dia. Tu suruh. Minta wibui, tu suruh. Minta sama kata, mana nak tak minta sama-sama kita. Minta dengan orang besar, orang tinggi, wirukku tak tu mohon. Tu makna minta. Mohon makna minta kepada Allah Ta'ala. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya minta kepada Allah Ta'ala bahawa menjadi akan dia akan risalah ni, menjadikan dia akan risalah manfaat. Jadi manfaat dan berguna. Dua-dua ni makna lebih kurang serupa. Manfaat bahasa Arab, bahasa Dayu berguna. Ada faedah. Manfaat ni memfaedahkan. Bagiku ada faedah dan manfaat, ada faedah bagiku dan anak buahku. Anak buah ni makna orang bawah yang jaga dia. Anak buah orang bawah jaga dan anak buahku dan kawan-kawanku. Kawan dia pun boleh tupai. Orang minta mula-mula tu kawan lah. Anak buah ni maknanya anak murid, anak bini, boleh lakar tu, warga. Orang bawah jaga budak-budak, rung adik, rung anak, bawah jaga dia, itu anak buah dia. Dan kawan-kawanku. Dan yang tinggi pelajaran. Orang tinggi pelajaran, orang ngaji tinggi, boleh juga. Orang tinggi pelajaran boleh baca hak dia, ambil hak dia buat ngajar. Boleh juga. Yang tinggi pelajaran maknanya orang ngaji tinggi.
Yang tinggi pelajarannya orang ngaji tinggi. Tanda ayat kita tak faham apa hak mana kita tak faham, kita tanda suku. Tanda sosial tak apa. Yang rendah pelajarannya, yang ngaji rendah. Yang ngaji sikit. Kau kita ni yang ngaji sikit, yang ngaji rendah. Orang tinggi, babak-babak ustaz, profesor boleh guna gak dia. Buat peringatan baca. Kerana dari akal kita le ingat kita lupa kadang-kadang. Kita ada kitab kita baca ingat semula. Gitu. Walaupun kita ngaji banyak dia lupa. Nah. Boleh tengok dia manfaat semula. Kalau kita ada erti rasa bererti ni tengok faham. Erti. Itu manfaat dia. Kepada orang ngaji tinggi dan kepada orang ngaji rendah. Dan aku memohon minta lagi kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan risalah ini perisai ni penepih. Perisai ni makna alat hak Kapten Amerika pakai. Kenal tak Kapten Amerika? Oh kenal. Yang kenal tak Kapten Amerika ya? Wah tak kenal ya. Aduh. Arifin kenal ni Kapten Amerika yang pergi ke apa? Nepis sare? Balik tu sehari? Ada dah. Nepis ada alat dah. Wah tu penepih. Orang nak masuk jahat masuk penepih. Kapten Amerika. Ada nepih perisai. Perisai ni mana penepih. Yang dapat mempertahankan. Penepih yang pertahan. Pertahan yang jaga. Suka. Penepih jaga. Kapten Amerika. Kena Kapten Amerika. Baik. Baik no Kapten Amerika. Orang panggil Kapten Amerika ni. Penepih. Orang perih ni ada penepih dia. Ada bedai sebelah, penepih sebelah. Panas hari cepih. Tak masuk. Itu menepih dapat mempertahankan dan dapat menolakkan segala ajaran-ajaran yang sesat. Dari kita reti kitab dia ni jadi tulis penepih untuk kita menolak akan segala ajaran yang sesat yang menyesatkan. Boleh kita nak tolak ajaran sesat masuk kita tepih. Kita baru kita reti kitab ni kita tepih. Yang menyesatkan orang awam. Boleh tahan kita sendiri dan boleh tahan orang awam. Orang awam ni makna apa? Orang awam boleh. Awam. Maknanya orang awam ni orang ramai hak biasa hak ngaji kurang, ngaji rendah, tak ngaji ke gapo. Boleh jaga dia. Yang dibawa akan dia oleh orang-orang yang tidak sengkakannya dengan jahil. Yang dibawa ajaran sesat tu, yang dibawa akan ajaran sesat oleh orang-orang yang tidak sengkakan. Yang tidak sengkakan dengan jahilnya. Demo tu nampak aling. Tak seka kata orang jahil tu. Seperti ajaran yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Bunyi aling tapi dia kata tak wajib belajar sifat 20. Tu ajaran lagu tu bahaya tu. Tak kena ngaji di sifat 20. Tu ajaran sesat bahaya tu. Tu nak tepih tu. Dia tak ngaji nak reti ke apa? Ya pada kul huwallah ya kata. Pada kul huwallah saya. Semua sifat Allah duk dalam tu ya tu hai royak. Nak boleh reti kul huwallah tu koreknya no tak tahu. Habis sebuah Quran. Pas sifat 20 ni mari mana? Mari dalam sebuah Quran lain hak ulama korek siap dah. Supaya hukum tajwid nu mati ada lah Quran hukum nu mati. Royak. Ayat mana royak hukum nu mati? Ayat mana royak mukharab? Tak ada. Tu. Maka ulama korek tu buat simpulan untuk kita menghafal faham. Sifat 20 tak supaya tu juga. Ulama korek buat tafsir, buat huraian, mari sarut-sarut tu baik sifat 20. Mari mana? Mari dalam Quran dah hadis. Tu. Kalau orang kata tak wajib belajar sifat 20 pada ngaji Allah surah Allah pada dah. Boleh tahu dah kata tu satu. Boleh satu sifat wahdaniyah tu sah. Allahus Samad. Tu mana tu tak ada sifat kalangan kita. Tu hak kata tak wajib belajar sifat 20 tu ajaran sesat. Yang mengatakan tidak wajib belajar sifat 20. Yang termasyhur itu. Nampak tua tu supaya orang alim tapi tak seka dengan kejahilan dia. Yang ni faham lagu tu, faham sesat, faham salah. Yang termasyhur itu.
Dan ajaran-ajaran melihat Tuhan. Ajaran hak boleh nampak Tuhan di dalam dunia. Dalam dunia ni boleh nampak Tuhan. Ada yang dulu kata, Syekh, kerana pakai cumi gelak sakmu. Dia mau buka, kerana tak buka cumi. Dia tak ada buka cumi, nampak habis arah Tuhan. Nampak arah langit tu. Ya kena pakai cumi gelak sakmu. Cumi gelak. Siang hari malam kau cumi gelak sakmu. Dia buka cumi, pecah cumi tu, nampak sampai atas langit. Nampak arah tu. Dia lah kata. Bagi nampak tu tu dalam dunia ni, biar kita hidup boleh nampak tu nampak tu ni ajaran sesat juga. Kalau mimpi tak apa, mimpi boleh. Boleh nampak tu dalam dunia ni, ajaran sesat tak boleh. Dan ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihah. Ialah juga apa ajaran ni? Tu ayat contoh. Ajaran tak wajib belajar sifat 20 Patut ajaran ni maknanya pengaji lah, ngaji yang nampak Tuhan dalam dunia ni. Dan ajaran yang tiga, ajaran-ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihah. Ayat mutasyabihah lagu mana? Pegai lagu betul-betul lah. Jadi tu baik Tuhan ada tangan kanan dua belah, tangan kanan dua. Jadi ni dua. Habis dah lemah tu buat rupa. Ada ayat dah sebut lagu tu. Ada ayat mutasyabihah. Ada tangan sodah tu. So salah situ. Zahir ayat. Dan di kanan dua pula dah. Pelik tu. Dari Quran dalam hadis tu hak tu panggil ayat mutasyabihah dan hadis mutasyabihah. Dia tak boleh pegang betul-betul ayat tu. Ni dia panggil dan ajaran yang memegang dengan zahir ayat mutasyabihah. Tak boleh. Kalau kita duk ngaji pagi-pagi tu, tu kita terjemah, ngaji terjemah tak pegang dengan lafaz betul-betul. Dia kena tafsir pula. Ni terjemah nak ambil kalimah dia. Tapi tak boleh pegang dengan zahir ayat hak mutasyabihah. Ayat mutasyabihah, ayat hak royak tak cerak. Royak tu bandingkan. Wak banding lagu tu, wak banding lagu ni, wak banding tangan kanan dua belah, wak banding. Kita apa pegang, tu tak boleh, tu ajaran sesat juga tu. Dan yang mengatakan 3 part Dan yang mengatakan Tuhan bertempat. Ni ajaran ni, ajaran fuq tolong dengan pegang ayat mutasyabihah ni. Dan ni ada ketiga lagi, bukan yang keempat dah, yang ketiga lagi. Dan yang mengatakan Tuhan bertempat, Tuhan ada tempat. Mana Tuhan tempat? Atas langit. Sebagainya dan sebagainya. Daripada ajaran ahli dhalalah. Daripada ajaran ahli dhalalah, ahli sesat. Ahli dhalalah ni ahli sesat. Dan aku pohon kepada Allah Ta'ala. Aku minta pula kepada Allah Ta'ala pula bahawa menjadikan dia risalah ni, menjadikan dia risalah ni satu simpanan, satu pertaruhan. Simpanan ni makna bekas benda taruh. Lemari kita tu lah. Simpanan ataupun bank tanakan kita. Simpanan tu tanakan lah. Simpanan ni makna taruhan, bank tanakan. Simpanan taruhan. Jadi taruhan yang baik bagiku, taruhan baik. Makna tempat dia taruh pahala. Mohon minta Tuhan pak kita taruh pahala. Simpanan yang baik bagiku di dunia. Dunia dan akhirat. Hak bahasa dunia dan bahasa akhirat. Hak bahasa dunia ni gimana? Anak cucu dia boleh guna duit daripada jual kitab dia ni. Itu misalnya dunia lah, atas dunia. Dan akhirat dia boleh pahala. Ini dua perkara minta itu ayat di dua perkara. Manfaat kitab dia dunia dan akhirat. Dunia ni boleh buat jual. Ada gapo jual kitab tak salah. Anak cucu boleh pin kitab jual, pin 100,000. Jual boleh buat kerja dengan kitab dia. Atau bahasa dunia. Simpanan dia ni. Dan akhirat, orang kau baca kau banyak, orang kau ngaji kau ngajar, boleh pahala kau banyak pula dia. Yang minta Tuhan tu. Fa innahu bahasa Arab maka panuh okey dah. Fa innahu ala kulli syai'in qadir. Maka sesungguhnya dia Allah Taala tu ala kulli syai'in qadir, atas tiap-tiap sesuatu amat kuasa dia. Kemudian memulai
Memulai aku mulai akan bercaraan, mulai bicarakan pada risalah ini dengan mendatangkan oleh aku akan beberapa huraian. Aku ari huraian. Dalam kitab ni aku ari huraian. Maka berkata aku pun berkata dalam kitab ni. Huraian yang pertama pada mengenalkan agama. Masuk huraian pertama nak kenal hak agama, gapo agama. Ini huraian pertama. Nah. Tak adalah. Tapi sekatu wallahu a'lam. Apa yang baik daripada Allah Ta'ala persilat Allahumma inna na'udzubika minal basi wal jununi wal juzami min syarri asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq wa min syayatin yahduruna. Allahumma inna nas'aluka as-sihhah wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imah fid din wal dunya wal akhirah wa fil ahli wal jasadi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.